Honor 600 Pro akhirnya rasmi juga untuk market Malaysia. And of course, selain daripada model Pro, kita juga ada model standard. Tapi, asal aku tengok phone ni macam jenama buah-buahan je. Honor tak takut kena kritik ke? Tak apa-apa, kita lupakan benda tu. Sebab dalam video ni aku nak tunjukkan dekat korang apa yang best dan baru pasal Honor 600 Pro ni. Pertama sekali, phone baru daripada Honor ni guna chip Snapdragon 8 Elite, memori RAM 12GB, dua pilihan storan 256 dan juga 512 bersama Magic OS 10. Untuk skrin pula berukuran 6.57 inci, AMOLED display, 120Hz refresh rate dengan, rapat sikit, 8000 nits peak brightness. Oh my, tu orang benar. Nak pergi mana? Tapi korang jangan salah faham, itu peak brightness, bukan typical brightness untuk overall display dekat phone ni. And then lepas tu kalau korang pusing belakang, dia ada 200 megapixel kamera utama, 50 megapixel telefoto, 12 megapixel untuk ultra wide dan juga 50 megapixel untuk swafoto. And then lepas tu bila korang turun kat bawah, dia pun ada kapasiti bateri yang cukup besar, 7000 mAh. Charger 80W Honor Supercharge dengan 50W wireless Supercharge. And kalau korang ni jenis yang lasak ataupun sambil menyelam tu main phone, jangan risau. Phone ni ada perlindungan rating IP68, 69 dan juga 69K. Tak lupa juga SGS 5 star certification. Bagi model yang biasa ni pula, yang bezanya adalah dia guna chip Snapdragon 7 Gen 4, tiada kamera telefoto, tiada rating IP69K dan juga wireless charging dia sampai 27W sahaja. Selain daripada 4 aspek tu, yang lainnya adalah sama sahaja antara kedua-dua phone. Buat korang kat luar sana yang berminat, Honor 600 Pro ni dijual pada tanda harga permulaan RM3,099 dan juga RM2,599 untuk model standard. Tetapi kalau korang pre-order sekarang, korang akan dapat rebate RM200. So macam mana guys? Narik tak?